Hai semua, pernah tak anda pandang pokok dan terfikir, macam mana ya benda ni boleh jadi besar macam tu? Nah, hari ini kita akan selami satu perjalanan biologi yang sangat menakjubkan. Rahsia di sebalik bagaimana tumbuhan membesar daripada sebiji benih yang kecil sampailah jadi gergasi hijau yang gah. Soalannya nampak macam simple kan? Tapi jawapan dia, wow, memang luar biasa. Macam mana sesuatu yang bermula sekecil ni boleh tumbuh sampai jadi tinggi melangit? Malah, ada yang boleh hidup beratus-ratus tahun. Inilah misteri yang kita nak bongkar sama-sama hari ni. Okey, untuk faham macam mana tumbuhan membesar, kita kena mulakan dengan asasnya dulu. Sama macam kita, tumbuhan pun terbina daripada sel dan tisu. Jadi, sebelum kita cerita pasal pertumbuhan, jom kita kenal dulu apa sebenarnya blok-blok binaan asas tumbuhan ni. Jadi, apa benda sebenarnya tisu tumbuhan ni? Senang cerita, bayangkan ia macam pasukan kerja yang ada dalam tumbuhan. Dan pasukan ni ada dua kumpulan utama. Pertama, kita ada tisu meristem. Anggap je ni macam tapak pembinaan, tempat sel-sel baru sentiasa dibuat untuk bagi tumbuhan tu membesar. Lepas tu, ada pula tisu kekal. Ini pula sel-sel yang dah matang, dah jadi pekerja mahir yang ada tugas khas masing-masing. Dalam kumpulan pekerja mahir tadi, ada 3 jenis utama. Ada epidermis, ini macam kulit luar yang melindungi tumbuhan. Lepas tu ada tisu asas yang mengisi bahagian dalam dan buat kerja-kerja macam fotosintesis. Tapi, yang paling penting untuk cerita kita hari ini ialah tisu vaskular. Inilah sistem paip dalaman tumbuhan yang super canggih. Okey, jom kita zoom in sikit pada sistem perpaipan ni. Ia betul-betul talian hayat untuk tumbuhan dan ia ada 2 komponen utama yang hebat, xilem dan phloem. Walaupun dua-dua ni kerja sebelah menyebelah, tugas diorang sangat-sangat berbeza tapi sama penting. Cuba tengok perbezaan dia. Xilem ni, bayangkan dia macam lebuh raya air sehala. Tugas dia angkut air dan mineral dari akar terus naik ke daun. Phloem pula, dia ni macam lebuh raya gula. Dia angkut makanan iaitu gula yang dibuat masa fotosintesis dari daun ke semua bahagian lain yang perlukan tenaga dari pucuk sampai ke akar. Senang kata, satu angkut bahan mentah, satu lagi agihkan produk siap. Okey, kita dah kenal dah blok-blok binaan dia. Sekarang baru kita boleh cerita macam mana tumbuhan ni guna semua tu untuk membesar. Pertumbuhan jenis pertama kita panggil pertumbuhan primer. Yang ni fokus dia satu je untuk jadi lebih panjang. Pucuknya tumbuh ke atas cari matahari dan akarnya menjalar ke bawah cari air. Proses nak jadi tinggi ni berlaku dalam 3 zon, macam satu kilang pemasangan yang sangat efisien. Mula-mula, dekat hujung sekali ada zon pembahagian sel. Kat sini sel-sel baru dihasilkan non-stop. Lepas tu, sel-sel baru ni masuk ke zon pemanjangan. Kat sini, sel-sel tu akan sedut air dan kembang macam belon, menolak hujung pucuk tu makin ke atas. Dan akhir sekali, sel-sel yang dah panjang ni akan masuk zon pembezaan. Kat sinilah diorang dapat jawatan tetap. Ada yang jadi kulit, ada yang jadi xilem, ada yang jadi phloem. Okey, lepas dah fokus jadi tinggi, banyak tumbuhan akan mula fokus untuk jadi lebih lebar dan sasar pula. Proses ni kita panggil pertumbuhan sekunder. Dan inilah rahsia macam mana pokok-pokok boleh jadi besar, tebal dan kuat. Jadi, apa enjin belakang pertumbuhan secondary ni? Nama dia meristem lateral. Cuba bayangkan, ia macam satu kru pembinaan yang kerja 24/7 betul-betul bawah kulit pokok. Ketua kru ni ialah cambium vascular. Tugas dia, terus-menerus tambah lapisan baru, buat batang pokok tu jadi makin tebal tahun demi tahun. Dan inilah cara kru tu bekerja. Tahun pertama, gelang cambium ni terbentuk. Masuk je tahun kedua, dia mula membahagi. Dia akan tambah lapisan kayu baru atau xilem ke bahagian dalam dan lapisan phloem baru ke bahagian luar. Prosesnya akan berulang setiap tahun. Macam yang kita nampak dalam tahun ketiga, batang tu akan jadi makin tebal sampailah kulit asal dia merekah dan digantikan dengan kulit baru yang lebih kuat. Anda mesti pernah nampak kan gelang-gelang bulat dekat tunggul pokok yang dah ditebang? Inilah hasilnya. Itulah gelang tahunan. Setiap satu pasang gelang, satu cerah, satu gelap, mewakili pertumbuhan selama 1 tahun. Gelang yang cerah dan lebar tu, itu masa musim bunga, air banyak, pertumbuhan laju. Gelang yang gelap dan sempit tu pula, masa musim panas, pertumbuhan perlahan sikit. Ia sebiji macam kita baca diari tahunan pokok tu.
Baiklah, kita dah tengok dua cara utama tumbuhan membesar. Satu untuk jadi tinggi, satu lagi untuk jadi lebar. Sekarang, jom kita letak dua-dua ni sebelah menyebelah supaya kita nampak lagi jelas apa beza dia. Jadual ni dah ringkaskan semuanya untuk kita. Tapi cara paling senang nak ingat macam ni. Pertumbuhan primer tu pasal menjangkau. Dia nak capai cahaya matahari ke atas dan air kat bawah. Jadi, ia berlaku kat hujung-hujung je. Pertumbuhan sekunder pula, ia pasal mengukuh. Dia nak bina kekuatan, nak jadi sasar dengan menambah lilitan batang. Dan inilah proses yang hasilkan Cairo dan gelang tahunan tu. Jadi, kenapa kita kena kisah pasal semua ni? Adakah ia sekadar fakta biologi yang menarik untuk tahu je? Sebenarnya tak. Proses pertumbuhan ni, terutamanya pertumbuhan sekunder, ada kesan yang sangat-sangat besar. Bukan je untuk pokok tu sendiri, tapi untuk kita dan ekonomi kita. Betul. Ini bukan lagi cerita pasal biologi semata-mata. Ini dah jadi satu perniagaan besar. Pertumbuhan sekunder ni sebenarnya adalah enjin ekonomi yang sangat penting. Cuba fikirkan, kayu balak berkualiti tinggi macam meranti dan cengal yang kita guna untuk buat perabot dan rumah, itu semua hasil pertumbuhan sekunder. Pokok-pokok ni jugalah yang bagi kita resin dan minyak untuk buat varnis dan macam-macam lagi. Malah corak gelang tahunan tu sendiri ada nilai. Orang suka buat hiasan. Dan jangan lupa, pokok buah-buahan kita macam pokok mangga atau durian, diorang perlukan batang yang kuat untuk tampung buah yang banyak. Jadi ia sangat penting untuk pertanian kita juga. Jadi lain kali bila anda jalan-jalan dan nampak sebatang pokok yang besar dan gagah, cuba berhenti sekejap. Pandang batang dia tu dan bayangkan kru pembinaan mikroskopik yang tak pernah berhenti kerja kat dalam tu. Lapisan demi lapisan, tahun demi tahun, mencatat setiap kisah musim panas dan musim bunga. Setiap pokok ada cerita dia yang tersendiri. Persoalannya, lepas ni, apa cerita yang akan anda nampak pada pokok yang anda jumpa?